Hai, jumpa lagi. Selamat tengah hari. Kita nak cerita seram. Okey, sekarang ni ada dekat Westport. Ada dekat Westport. Temankan laki aku. Mana tadi? Okey, Westport. Inilah Westport. Parking Westport. Ada dekat parking Westport. Okey, aku nak cerita pasal kisah lama lah. Kisah dulu-dulu. Masa tu aku kecil lah. Tak adalah kecil sangat. Kira macam darjah 4, darjah 5 macam tu. Okey, rumah aku ni kampung. Mak ayah aku lah kampung. Lepas tu dekat Kelang. Kampung tak payahlah bagi tahu dekat mana kampung. Okey, orang dulu tahulah kalau misalnya ada cerita yang macam mistik tu, dari mulut ke mulut mesti sampai punya. Sampailah ke telinga mak aku. Lepas tu mak aku cerita kat bapak aku masa tu tengah makan, kita orang tengah makan, aku dengar je, kita pasang telinga kan. Budak masa tu kalau menyampuk memang kena tampur. Jadi kita dengar je. Okey, aku dengar mak aku cerita. Dia cakap malam hari tu lah. Okey, malam tu dia cakap pakcik ni entah siapa, entah nama aku dah lupa. Dia pergi masjid. Lepas tu dia dah pergi masjid dah solat. Lepas tu dia balik lambat sebab dia kemas-kemas dekat bukan masjid, surau. Dia kemas-kemas dekat surau. Lepas tu dia dah kemas-kemas, kira dah lewat lah pukul 10, 9.45. Kampung, korang tahu lah kalau kampung kan dia macam lagi tak maju lagi zaman dulu, zaman 80-an tak maju lagi. Jadi banyaklah pokok-pokok. Jadi macam kawasan tu gelap lah. Dia kayu basikal dia balik. Kayu dah sampai separuh jalan, nak sampai ke rumah dia. Kau tahu dia nampak ni satu benda bergolek. Mak aku cerita dengan bapak aku. Dia cakap satu benda tu dia bergolek, dia kejar pakcik tu. Pakcik tu lagi slow, benda tu slow. Pakcik tu laju, kayu laju dikejar. Lepas tu pakcik tu memang takut lah. Sebab benda bergolek putih, bergolek macam korang tahu tak, macam beli kain Ella yang roll punya tu. Benda tu bergolek macam roll. Lagi laju dia kayu, lagi laju benda tu jadi panjang sepanjang-panjangnya kain putih tu. Bergolek. Lepas tu pakcik tu 2 minggu mak aku kata demam. 2 minggu ke seminggu demam. Tak pergi masjid. Takut. Memang takut sangat. Sampai demam-demam pakcik tu. Kesian. Lepas tu mak aku cakap dia dapat cerita pun daripada macam anak-anak pakcik tu lah. Orang kampung biasalah dulu kan, 80-an. Duduk pun kawasan kelapa-kelapa sawit. Nak jadikan cerita, kawasan tak maju ni memang banyaklah benda-benda yang mengganggu. Okay lah, itu je nak cerita. Tapi still lagi dekat Westport. Apa lagi, tunggu je lah. Okay, bye.